Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mengajak tuan-puan untuk bersama dengan Mursyid Al-Haramain Juventus untuk kita uruskan korban di Tanah Suci. Harga yang sangat baik, yang sangat menarik. Bukan sekadar itu, kambingnya banyak, untanya banyak dan mereka yang nak menerima sembelihan-sembelihan itu pun ramai insya-Allah taala. Bersama dengan Mursyid Al-Haramain Juventus kita uruskan akikah sembelihan tuan-puan, akikah, sedekah, korban dan bermacam-macam lagi di sini dengan sebaik mungkin insya-Allah taala. Tuan-puan, join kita tolong sembelihkan, kita tolong pilih kambing-kambing untuk lembu-lembu yang baik dan selepas tu kita sembelih, lepas kita sembelih kita lapar, lepas kita lapar kita pergi tu masak, ada yang masak ataupun kita terus bagi kambing-kambing, lembu-lembu itu, unta-unta itu kepada mereka yang memerlukan insya-Allah taala. So, bersama dengan Mursyid Al-Haramain, tuan-puan insya-Allah taala dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton, inilah peluang dan juga kesempatan kita untuk kita meraih pahala bersama dengan syarikat Mursyid Al-Haramain Travel and Tour. Syarikat yang berpengalaman lebih daripada 15 tahun untuk kita melaksanakan ibadah korban. Saya suka tadi ada sahabat saya berkongsi, kalau kita mampu beli emas, apalah sangat kan kalau untuk kita melaksanakan ibadah korban ni, Ustaz. Betul, tepat sekali Munawar. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Taha bin Muhammad Omar. Jadi kita berikan ruang ini untuk kita mempromosikan apa yang ditawarkan oleh syarikat Mursyid Al-Haramain, Ustaz. Terima kasih Munawar, terima kasih kepada semua para penonton TV1. Terima kasih kerana sudi menerima kami sebagai tetamu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat di rumah. Mungkin ada yang sedang memasak, mungkin ada yang sedang bermain dengan anak-anak. Saya nak kongsikan sempena Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban ni, satu ayat dalam surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fanzur madza tara. Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam dia bermimpi nampak dia menyembelih anaknya. Esok pagi dia tanya kepada anaknya, wahai anakku, Allah Taala telah mewahyukan kepada aku untuk menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Dia kata, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wahai ayahku, maka aku terima dengan penuh hati yang terbuka. Maka dengan itu bermulanya ibadah korban. Korban ni adalah bahasa Arab yang bermaksud qarraba yuqarribu taqriban, iaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membelanjakan harta. Benda yang dekat dengan hati kita, kita belanjakan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan merapatkan, yang akan korban, ya qarraba yuqaribu takriban, iaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ini bukan sahaja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi ibadah ini telah bermula. Saya nak bagi tahu satu benda je tuan-tuan dan puan-puan. Benda ini hanya datang 1 tahun 1 kali. Means ia adalah limited edition. Kalau puasa memang setahun sekali bulan Ramadan, tapi kita ada puasa Isnin dan Khamis. Zakat pun setahun sekali. Sepanjang tahun boleh bersedekah. Tapi korban ni memang setahun sekali sahaja, iaitu khusus ketika bulan Zulhijjah. Betul tak Munawar? Betul. Jadi kalau benda limited edition ni kita kena ambil peluang. Anak Mursyid Al-Haramain yang ada 15 tahun pengalaman, kita bukan sahaja kita beroperasi sebagai travel and tours, kita malah ada restoran juga di Tanah Suci. Itu membuktikan pengukuhan kami di Arab Saudi. Okey, so kita bila kita tahu untuk ibadah korban ni Munawar, kita ada 3 jenis haiwan. Okay. Yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah lembu dan yang ketiga adalah unta. Saya nak kongsikan yang first kali yang best kita untuk package kambing kita ada 3. Korban di Nigeria, korban di Kemboja, korban juga di Malaysia. So kalau paling murah ini istimewa kepada anda yang mungkin teragak-agak ada duit ke tak ni kan. Kita boleh buat korban di Nigeria. Orang tanya macam mana you ada kontak di Nigeria? Dulu Ustaz Mursyid dia belajar di University of Madinah. Dia memang ramai kawan internasional. Jadi kita ada hubungan dengan Nigeria, dengan Kemboja. So kalau anda ingin korban kambing di Nigeria dengan serendah harga RM399 sahaja
sahaja. Anda nampak tak nombor telefon yang tertera? Hubungi sekarang. Kalau nak buat ibadah korban di Kemboja, harganya RM450. Kambing ya, kambing. Kemudian kita juga ada di Malaysia. Di Malaysia kita ada kambing, kita ada lembu. Lembu satu bahagian RM900. Munawar. Ya, perkara yang ketiga yang special. Yang kedua saya nak yang kongsikan special adalah kita juga buat korban kambing di Tanah Suci. Masya Allah. Dengan harga RM500. Kenapa kita pilih Mekah Al-Mukarramah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Penduduk-penduduk Mekah, kota suci Mekah itu sendiri adalah kota yang penuh barakah. Bayangkan kita sembelih kambing dengan perbelanjaan RM499, kita boleh bagi makan orang di sekeliling Tanah Suci Mekah. Itu QR code. Keluarkan telefon anda. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, cuak, keluarkan telefon. Anda ambil gambar sekarang juga, simpan dalam galeri, kemudian anda boleh scan untuk membuat ibadah korban. Ingat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, orang yang niat buat ibadah baik, malaikat dah tulis. Anda niat kan nak korban kan? Malaikat dah tulis 1 pahala. Tapi saat anda buat, anda dapat 10 pahala. Itu bukan stop di situ. Anda bagi makan kepada orang lain. Setiap kali orang itu makan, orang itu sebut Alhamdulillah. Kemudian orang itu beribadah dengan tenaga yang dia makan daging korban tersebut. Anda juga mendapat pahala. On a serious note, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, ramai orang di Afrika, di negara-negara yang tidak berkemampuan, mereka makan daging mungkin setahun sekali sahaja. Itu pun dengan berkat daripada orang yang memberi daripada Malaysia. Kita kadang-kadang, ayang nak makan apa hari ni? Boring lah makan daging, nak makan ayam. Boring lah makan ayam, nak makan ikan. Boring lah nak makan ikan, nak makan udang. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi macam-macam keberkatan pada orang Malaysia. Jadi apa salahnya kalau kita kongsikan kebolehan kita kepada orang-orang di luar sana. Dan akhir sekali, perkara yang ketiga yang istimewa. Saya nak bagi tahu Munawar, ya. Kita juga buat korban unta. Unta kan. Di Malaysia tak ada unta. So kita buat di Arab Saudi. Satu bahagian adalah RM550. Kalau satu unta boleh buat 7 bahagian. Bayangkan, abah satu bahagian, umi satu bahagian, kakak, abang, adik, isteri kepada adik, isteri kepada abang, suami kepada kakak. 7 bahagian, ambil satu bahagian RM550. Tapi kalau ambil 7 bahagian, kita bagi diskaun RM350, dia jatuh hanya RM3,500. Satu ekor unta, RM3,500. 7 bahagian untuk family anda. Bincang-bincangkan sekarang juga. Ada nombor telefon yang tertera, hubungi sekarang. Ini once in a lifetime. Kita tak tahu kita hidup tak tahun hadapan. Kalau at least kita boleh berdiri di hadapan Allah, ya Allah, antara 3 haiwan yang ada ni, iaitu kambing, lembu dan unta, ya Allah, aku dapat korban seekor unta. Tak sama dengan orang lain. Kalau unta ni ibarat naik kereta Ferrari. Kambing ni sama Allah Ta'ala terima. Mungkin kecil sikit. Macam itulah. Jadi bukan itu sahaja. Kita juga bila kita buat ibadah korban, kita akan memberikan anda sijil dalam bentuk kayu ini. Yang tadi telah di zoom pun tadi. Dan di tangan saya, yang tengah di zoom ini sekarang, ini adalah sijil bukti kita buat ibadah korban daripada pihak anda. Akan tertulis nama anda. Kalau nama anda Taha bin Muhammad Umar, dia keluarlah Taha bin Muhammad Umar. Nombor IC tak boleh lah. Benda tu peribadi. Kemudian di tangan saya juga ada sijil korban. Kita akan berikan dalam bentuk digital, ya. Dalam bentuk digital, tapi ini saya dah print out. Ini juga bukti anda telah menunaikan ibadah korban dengan Mursyid Al-Haramain. Lagi sekali, perkara keempat yang saya nak ketengahkan adalah, ingat, Mursyid Al-Haramain telah beroperasi selama 15 tahun di Tanah Suci. Jadi kita tidak ada kesangsian dan syak wasangka. Kita akan pasti insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah korban daripada pihak anda. Ada nombor yang tertera, hubungi sekarang. Tim kami dah bangun. Waktu solat subuh tadi dah bangun, dia tengah pegang phone ni. Call angkat. Tapi kalau call saya tak boleh angkat sebab handphone ada kat belakang. Kalau angkat, produser kat dalam akan marah. Betul tak, Munawar? Itulah sedikit sebanyak, Munawar, sempena ibadah korban Hari Raya Adil Adha ni, Munawar. Okey, Ustaz, kita ada baki 1 minit saya lagi. Okay. Jadi kita bagi ruang sekali lagi. Mungkin ada yang terlepas berkenaan harga dan juga kelebihan untuk melaksanakan ibadah korban bersama dengan Mursyid Al-Haramain ni. Silakan, Ustaz. Alright, sekali lagi saya konklusikan. Pertama sekali, untuk kambing kita ada korban di Nigeria dengan serendah harga RM399. Kalau di Kemboja RM450.
Paling best kalau korban di Mekah adalah RM500. Dan yang paling best, semua paling best ni kan. Unta 7 bahagian kalau biasanya RM550 kali 7 jadi RM3,850. Tapi kalau ambil 7 bahagian kita bagi diskaun RM350, dia jatuh hanya RM3,500. Ayo bersama dengan kami, korban di Malaysia lembu pemulih 1 bahagian RM900. Moga-moga Allah Ta'ala menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Setahun sekali, ambillah peluang ini. Hubungi kami sekarang. Setahun sekali kita ambil ganjaran ini. Pastinya ibadah yang mempunyai ganjaran yang sangat besar untuk kita semua, iaitu ibadah korban. Jadi ambil peluang untuk anda melaksanakan ibadah korban bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours. Pastinya anda akan mendapat pelbagai, ada dapat sijil dan juga kelebihan-kelebihan lain lah seperti yang diwar-warkan. Anda boleh terus saja ke nombor telefon yang disertakan di kaca televisyen. Terima kasih Ustaz atas kesempatan ini. Dan pastinya penonton, sekarang ini kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.